Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam dunia yang semakin maju ini, kita sering dengar tentang kepentingan membina masyarakat yang bertamadun. Tapi apa sebenarnya maksud masyarakat bertamadun? Adakah ia sekadar berkaitan dengan kemajuan teknologi dan bangunan canggih seperti pencakar langit? Atau adakah ia melibatkan nilai, sikap dan cara hidup kita sebagai rakyat? Dalam video ini, saya dan rakan-rakan saya akan berkongsi tentang apa itu masyarakat bertamadun, kenapa ia penting untuk masa depan negara dan bagaimana kita sebagai individu boleh memainkan peranan dalam usaha ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, penting untuk kita faham dulu apa maksud sebenar masyarakat bertamadun. Secara ringkas, masyarakat bertamadun ialah satu kumpulan manusia yang hidup bersama dalam keadaan aman, teratur dan mempunyai nilai-nilai moral serta etika yang tinggi. Mereka bukan sahaja maju dari segi pembangunan fizikal seperti infrastruktur atau teknologi, tapi juga dari segi pemikiran, sikap dan cara mereka melayan antara satu sama lain. Contohnya, masyarakat yang bertamadun akan mengamalkan sikap hormat, menghormati, tolong-menolong dan saling memahami walaupun datang dari latar belakang yang berbeza. Dalam arti kata lain, tamadun bukan hanya tentang kemajuan luaran tapi juga tentang kematangan dalaman, iaitu cara kita berfikir, bertindak dan hidup bersama sebagai satu komuniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ajak kita semua berfikir sekejap. Apa akan jadi kalau masyarakat kita tak ada asas agama, tak ada nilai, tak ada batas? Mesti huru-hara. Sebab itulah pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk masyarakat yang bertamadun. Bila masyarakat ada ilmu agama, barulah hidup ada panduan. Barulah wujud masyarakat yang hormat sesama manusia, tahu beza halal dan haram dan tahu tanggungjawab masing-masing. Contohnya, kita perlulah wujudkan suasana yang sokong nilai Islam. Kita selalu cakap pendidikan Islam tak penting, tapi kalau suasana sekeliling tidak membantu, memang susah juga nak bentuk akhlak yang baik. Jadi masyarakat kena main peranan. Contohnya, kita perlulah membuat program hujung minggu di kawasan perumahan seperti kelas mengaji, ceramah keluarga Islam dan usrah santai. Anak-anak muda pun boleh join tanpa rasa malu sebab suasana yang mesra dan terbuka. Bila semua lapisan masyarakat ambil berat, baru rasa seronok nak belajar agama. Yang kedua, kita perlulah sebarkan kesedaran. Jangan tunggu orang lain dulu. Kenapa tidak kita? Sekarang ni kita hidup dalam dunia digital. Kalau dulu orang dengar ceramah dekat masjid, sekarang ramai tengok dekat TikTok, Instagram dan juga YouTube. Jadi, kenapa kita tak gunakan platform tu untuk sebarkan kebaikan? Contoh mudah, tengok saja Ustaz Adinir Roslai. Dia berjaya tarik ramai anak muda ikut konten dakwah sebab cara penyampaian yang santai dan penuh isi. Itu bukti bahawa kita boleh guna media sosial untuk sebarkan ilmu, asalkan ada niat yang betul. Yang ketiga dan yang terakhir, amalkan ilmu itu dalam kehidupan, bukan sahaja simpan di dalam buku. Ilmu agama bukan untuk exam sahaja. Yang penting kita amalkan dalam hidup, sebab orang akan nilai Islam itu bukan melalui buku, tetapi melalui perangai kita. Contoh realiti yang terjadi baru-baru ini, kisah viral abang pandai yang jumpa dompet pelanggan. Dalam tu ada banyak duit, tapi dia pulangkan tanpa ambil satu sen pun. Bila ditanya, dia kata dia cuma buat apa yang Islam ajar, jujur dan amanah. Mungkin rasa itu hal yang kecil, tapi sebenarnya itu gambaran masyarakat bertamadun. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak masyarakat yang bertamadun, yang tahu hormat orang, tahu beza baik dan buruk dan hidup dengan nilai pendidikan Islam lah kuncinya. Tapi ia bukan tugas ustaz atau cikgu agama je. Kita semua dari rumah sampai ke komuniti perlu mainkan peranan. Kita cipta suasana yang baik, kita sebarkan kebaikan, kita bantu institusi Islam dan yang paling penting, kita sendiri perlu tunjuk contoh yang baik. Masyarakat bertamadun bukan dibentuk dalam sehari, tapi ia bermula dengan satu langkah kecil daripada kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masyarakat bertamadun sangat penting bagi memastikan keamanan dan keharmonian hidup bersama. Tanpa nilai seperti toleransi, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial, masyarakat mudah terjerumus ke dalam konflik. Contohnya, peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia merupakan satu pengajaran besar kepada kita semua. Apabila ketiadaan persefahaman antara kaum membawa kepada rusuhan dan keganasan. Peristiwa ini berpunca daripada ketegangan kaum selepas pilihan raya, di mana provokasi antara pihak tertentu mencetuskan rusuhan besar.
Tragedi ini mengorbankan banyak nyawa dan mencetuskan darurat negara, sekaligus membuktikan pentingnya nilai toleransi dan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Selain itu, masyarakat bertamadun juga diperlukan untuk menjamin kemajuan negara. Jika rakyat bersikap amanah, berdisiplin dan beretika, maka segala pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar dan adil. Kita boleh lihat bagaimana negara-negara maju seperti Jepun yang rakyatnya mengamalkan budaya berbaris dan menjaga kebersihan awam, mampu berkembang pesat kerana nilai-nilai tamadun yang tinggi. Akhir sekali, memiliki masyarakat yang bertamadun dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia bukan penghalang jika kita bersikap terbuka dan menghargai perbezaan. Membentuk masyarakat bertamadun bukanlah pilihan, tetapi satu keperluan. Ia adalah asas kepada kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Ramai orang fikir tamadun itu bermaksud bangunan yang tinggi, jalan yang lebar dan teknologi yang maju. Tetapi semua itu tak bermakna kalau masyarakat hilang adab dan akhlak. Sebab itulah tamadun sebenar bermula dari dalam hati manusia. Ciri pertama masyarakat bertamadun adalah berilmu. Mereka cintakan ilmu bukan setakat nak lulus peperiksaan, tapi nak faham erti kehidupan. Yang kedua, berakhlak mulia, sopan dalam berkata-kata, hormat orang tua, tolong orang yang sedang susah. Tanpa akhlak, masyarakat akan jadi huru-hara walau negara maju macam mana sekalipun. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang baik pada akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bayangkan kalau satu masyarakat penuh dengan orang yang jaga akhlak, mereka tak menipu, tak mencuri, tak sakiti orang lain. Itulah asas tamadun yang sebenar. Ciri yang ketiga adalah toleransi dan perpaduan. Mereka tahu berbeza itu biasa, tapi hormat itu luar biasa. Dan terakhir, iman. Masyarakat bertamadun bukan hanya bijak, tapi takut untuk membuat salah sebab mereka kenal Tuhan. Mereka tahu hidup ini amanah, bukan sekadar untuk diri sendiri tapi untuk ummah. Tamadun bukan tinggalan sejarah. Tamadun itu kita. Bila kita hidup dengan ilmu, adab dan iman. Kalau nak tengok Islam bangkit, kita kena jadi masyarakat yang bertamadun. Dan semua tu bermula dari diri kita sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu peranan individu dalam membina masyarakat tamadun. Peranan individu dalam membina masyarakat tamadun sangat penting kerana individu merupakan ejen utama dalam pembentukan dan pembangunan tamadun. Berikut adalah beberapa peranan utama individu dalam membina masyarakat tamadun yang boleh dijadikan isi untuk pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama ialah memiliki nilai integriti dan moral yang tinggi. Individu perlu mengamalkan nilai integriti yang membentuk tamadun manusia yang bermoral dan beretika. Nilai integriti ini menjadi tiang utama dalam pembangunan masyarakat yang adil, berdaya, maju, berlandaskan nilai kemanusiaan. Pendidikan dan kesedaran terhadap nilai ini perlu diperkukuhkan agar tamadun yang luhur dapat dibina. Yang kedua ialah membangunkan modal insan yang menyeluruh. Individu harus mengembangkan potensi diri dari segi jasmani, akal, emosi dan kerohanian secara seimbang. Ini termasuk menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan jati diri yang kukuh supaya mampu menjadi ejen pembangunan peradaban yang cemerlang dan mampu mengurus dunia dengan baik. Yang ketiga ialah mengamalkan kepribadian dan akhlak terpuji. Kepribadian yang baik seperti kejujuran, kesabaran dan kerendahan hati perlu dipupuk dalam diri individu untuk membentukkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Individu yang berakhlak mulia mampu mempengaruhi masyarakat ke arah pembentukan kesatuan ummah yang kukuh. Kesimpulannya, pembinaan tamadun tidak dapat dicapai tanpa peranan aktif. Individu yang memiliki nilai integriti, akhlak mulia, ilmu, pengetahuan dan kesedaran sosial. Individu sebagai ejen perubahan perlu sentiasa memperbaiki diri dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat agar tamadun yang cemerlang dapat dibina dan dipertahankan demi kesejahteraan.